أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Pertama sekali kita semua mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Masjid Al-Khairiyah di atas apa saja usaha untuk memberikan keselesaan kepada kita, kepada sebagai ahli jamaah. Seterusnya kepada semua yang hadir bersama-sama dalam majlis ilmu kita seperti biasa setiap hari Rabu pagi di Masjid Al-Khairiyah. Terima kasih semua yang hadir. Semoga setiap kehadiran ini adalah bukti ketaatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ada Daniel yang akan berangkat ke Jerman malam ni. Doakan dia ya. Semoga insya-Allah sepanjang perjalanan menuntut ilmu di sana terjaga, terpelihara dan menjadi seluruh rahmat kebaikan Allah tertimpa kepadanya agar nanti dapat pulang menjadi seorang hamba Allah yang disayangi oleh Allah, umat yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Daniel, bangun Daniel, ramai nak tengok. Ya insya-Allah. Jadi Daniel pergilah dengan doa-doa kami semua ya insya-Allah. Jadi buat baik kat sana. Dan seterusnya lah saya kira rakan-rakan yang tak datang tapi dia mungkin follow juga kita melalui FB Masjid. Kita juga mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba. Semoga kita semua mendapat kasih sayang Allah di Ramadan yang mubarak ini insya-Allah. Baik, semua yang dikasihi sekalian, kita bukan sedar tak sedar tapi memang sedarlah. Kita sedang berada di kian ke dalam teras bulan Ramadan. Ya. Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Itu satu nikmat yang sangat besar. Jangan pernah kita rasa bahawa kecil ketika kita masih hidup di pagi hari yang baharu. Kenapa setiap orang yang pulang dah pada Allah, dia terlepas peluang sebarang kebaikan yang Allah beri yang ada pada bulan Ramadan ni ya, yang kita sebut dulu kan, kesakitan yang paling sakit bagi si mati adalah kesakitan yang paling sakit bagi orang yang mati. Nanti kita juga akan lalui ini. Apa kesakitan paling sakit? Tak dengar. Menyesal. Dia ada satu kataan yang kita dah sebut sebelum ni, disebut sebagai al-baik. Dah bukan al-baik tu yang makan apa tu? Ayam goreng tu, masya-Allah. Macam segar tu al-baik, masya-Allah. Baik, apa dia? Al-inqita'. Al-inqita'.
Ini adalah kesakitan yang paling sakit bagi orang yang meninggal dunia. Ini yang paling sakit. Al-inqita'. Apa dia? Terputus. Sebarang chance, peluang untuk melakukan apa saja kebaikan, walau sekecil-kecil kebaikan. Dan selagi kita hidup dan bernyawa, kita tidak lagi mengalami apa yang disebut sebagai al-inqita'. Ya, ni Nabi sebut dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a. Ya, inqata'a. Jadi marilah kita hidup ni, masya-Allah, kita nak selawat, kita boleh selawat. Orang mati nak selawat boleh? Inqita', tak boleh. Kita nak bertaubat, ya Allah, aku ni banyak dosa. Kita boleh sebut pada Allah, tetapi orang mati, dia tahu dah kesan dosa, tapi dia nak sebut satu perkataan, astaghfirullahalazim. Tak boleh, sebab dia inqita'. Apa pun, sebutlah apa pun. Dia banyak duit lah. Ya. Masa dalam akaun ada 2-3 juta. Ya. Tetapi bila inqita' saja, dia cadang nak sedekah duit tu untuk supaya jadi bekal dia. Boleh tak boleh? Inqita'. Kecuali kalau dia tulis wasiat. Dia tulis wasiat, ada harapan. Itu pun kalau tiba-tiba waris dia tak nipu lah, mana kita tahu kan. Kita tulis ramailah wasiat, tiba-tiba pandai pula kawan tu corner. Bendanya kan sebab dah jadi bukan kita punya, orang lain punya. Ya. Baik, alhamdulillah, kita bernyawa, kita bersyukur pada Allah. Sebab kita syukur ni, Allah kata, Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Aku akan betul-betul tambah nikmat umur kamu. Mungkin panjang umur dalam taat. Itu yang kita nak sangat, kan? Baik, sebagai menjaga adab dengan Allah di bulan Ramadan, antaranya adalah apabila Allah menganggap Ramadan ini sesuatu yang agung dan besar, maka kita hamba ini akan meraihkan keagungan itu dengan kita bercerita tentangnya. Ya? Kalau sesuatu benda yang agung tetapi dipandang sepi oleh hamba, maka yang agung tidak kelihatan agung. Ya? Jadi sebab itulah contoh Hari Merdeka. Apa yang sentiasa kalau Hari Merdeka bulan Ogos, ya? Apa yang biasanya orang buat? Tengok jarang saya dengar Tuan Haji bila sebut merdeka je terus jawab. Ni memang patriotik lah, tahap tinggi ni, masya-Allah, ya. Ini masya-Allah toreh keluar bendera Malaysia ni, tuan-tuan, ya. Ini masya-Allah, jangan dicabar orang macam ni semua yang dikasih sekalian, ya. Apa orang buat biasanya? Sambutan lagi? Perarakan, laungan. Memang ni pun masya-Allah ada juga rupanya depan ni, ya Allah. Bangun tidur merdeka, tiba-tiba. Ya, mengibarkan bendera, betul tak? Apa benda itu? Ada nilai ke? Kita merdeka dah kot, tetapi sesuatu yang besar, respons daripada kita sebagai nak menunjukkan kesyukuran, maka kita memeriahkan dia. Jadi cuba bayang, Hari Merdeka, of course kami syukur, tapi kita buat tak peduli. Kita tak kibarkan bendera, contohnya. Tak buat apa pun. Jadi seolah-olah benda itu tidak besar. Jadi kalaulah Hari Merdeka, itu pun dah dianggap besar, maka apatah lagi bulan Ramadan. Jadi sebab itulah saya bercadang, mari kita cerita lagi tentang Ramadan, yang kita boleh sama-sama mengingat. Banyak benda yang saya cerita ni, benda kita dah tahu. Fat dah bagi nota yang tahun sudah tak? Ya, sebab tahun sudah kita kena buat rajah, ada buat sikit. Nanti insyaAllah Fat bongkarlah file-file dia. Susah orang bisnes, ya. Bisnes di KL, bisnes di Bentong, bergabung KL Bentong tu, kadang-kadang file kita tu tak tahu ada ke tak lagi, masya-Allah, ya. Katanya ada lagi, alhamdulillah. Jadi nanti Fat akan kongsilah kot, ya. Maknanya tengok balik. Jadi saya tahu bahawa apa yang saya cakap ni adalah sesuatu yang kita tahu ataupun satu yang baharu. Yang kita tahu sebagai zikra, mengingat balik, ya. Sebab mengulang-ulang itu disebut sebagai ibu kepada
pengetahuan. Repetition is mother of knowledge. Ya. Jadi kalau kita ulangkan bersama. Baik. Semua yang saya kasih slide, jom kita tengok bagaimana kita cuba nak melalui Ramadan ini dengan penuh berkesan. Kita nak melalui Ramadan ini dengan penuh berkesan. Ya. Baik. Dulu kita kata bahawa kita dah cerita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan kita jumpa perkataan taqwa. Betul tak? Taqwa. Dan taqwa di situ Allah menggunakan kalimat dia memang begini ya, kalau memang banyak tadarus, memang masya-Allah ya. Seminggu tu dah lama dah masya-Allah ya. Dia memang saya ada perasan orang kalau dia kurang tadarus dia cepat je ingat ya, tetapi bila tadarus fokus dia dah macam kepada suhuf ya. Baik, takwa Allah gunakan kalimat apa dia? Perbuatan. Ya, dengannya kamu melaksanakan ketakwaan. Kamu melaksanakan perbuatan takwa. Maknanya tujuan kenapa difardukan berpuasa dengan tujuan untuk melaksanakan perbuatan takwa, dan kita dah bincang dah ini kan. Baik, sebab itulah kita katakan takwa itu makna yang paling jelas apa dia? Melaksana apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Itulah dia takwa, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ya, senang je ingat takwa, sebab takwa tak boleh diterjemahkan perkataan per perkataan. Dia mesti diterjemahkan dengan satu kefahaman. Apa makna takwa? Takwa adalah tatkala seseorang itu melaksanakan yang disuruh, dia tinggalkan apa yang dilarang. Dan kita katakan bahawa oleh kerana takwa itu adalah perbuatan, maka perbuatan mestilah perbuatan tersebut bersifat apa dia? Keseluruhan. Bila keseluruhan, maka kita akan dapati bahawa manusia ni ada zahir, ada batin. Ya, ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Ada zahir, ada batin. Maknanya perbuatan takwa itu ada yang bersifat zahir. Zahir bermaksud orang boleh nampak, orang boleh dengar, orang boleh rasa. Orang boleh gunakan panca indera untuk melihat yang dia melakukan perbuatan takwa. Apa contoh perbuatan takwa kita sekarang? Kita sedang duduk menuntut ilmu. Nampak tak? Nampak kan? Orang boleh nampak, oh dia sedang duduk, dia sedang dengar. Dia sedang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu adalah melaksanakan apa yang disuruh secara zahir. Itu takwa yang zahir. Ya? Dan kemudian takwa yang batin adalah kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Ada arak, kita tidak minum arak, maka meninggalkan minum arak tersebut adalah merupakan perbuatan takwa. Apa saja benda yang dilarang oleh Allah, maka semua itu. Dan kemudian dia bukan sekadar ada benda yang orang boleh lihat, tetapi ada benda yang tak boleh dilihat. Yang tak boleh dilihat disebut batin. Maka ini dalam istilah lain, kedua ini adalah disebut sebagai apa dia? Taqwal qulub. Allah tulis, Allah nyatakan dalam Al-Quran bahawa ini adalah taqwal qulub, dan Nabi sebut at-taqwa hahuna. Taqwa tu di sini. Nabi ulang, taqwa tu di sini. Walaupun taqwa tadi kita kata perbuatan yang zahir orang boleh nampak, tetapi bila Nabi kata di sini orang tak nampak sebab dia batin. Yang nampaknya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita dah sebut. Masya-Allah. Tu rakan baik kita datang dah, masya-Allah ya. Alhamdulillah Haji Wan. Ahlan bik. Haji apa? Haji Yusof Mansur, masya-Allah. Dah 3 kali nama saya terlepas, masya-Allah. Haji Mansur, masya-Allah. Minggu sudah tak ada kan? Sibuk katanya. Yalah, orang bisnes ni macam tu lah ya. Kadang-kadang Ramadan pun sibuk juga. Orang berniaga. Baik,
Jadi, apakah yang dikatakan taqwal qulub? Yang kita dah sebut juga minggu sudah. Apa dia? Apa dia? Rasa hati apa? Kita suka, sayang apa yang Allah perintah. Ya. Sebab apa yang Allah perintah ialah apa yang Allah sayang. Maka kita harap bertemunya antara sayang dalam hati kita dengan sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dianggap sebagai taqwal qulub. Dan ada benda Allah larang dan kita benci sama dengan apa yang Allah larang tersebut. Perasaan benci itu, rasa benci itu taqwal qulub. Rasa sayang itu adalah taqwal qulub. Baik. Kita datang majlis ini, suka ke? Taqwal qulub. Kita datang taqwa zahir. Taqwa yang zahir, ya. Alhamdulillah, syukur. Dan begitulah benda-benda lain dalam hidup ini bila ada kita sampai melakukan. Sebab itulah ada ulama menyatakan tatkala kita melakukan sesuatu ketaatan sampai kita merasa lazat melakukan ketaatan, maknanya agama kita telah pun berbuah. Berhasil. Hasillah agama kita. Selagi mana kita buat amal, tetapi belum ada dalam hati rasa itu, maka sebenarnya belum lagi agama kita memberi hasil dan buah yang baik. Ingat tak? Dua buah yang baik. Pernah bila kelas kita terlampau lama dah ya. Ustaz Syam boleh tunjuk gambar tahun 2013 kat saya, Masya Allah. Kan? Lamalah tunjuk kan? Lamakah kita kan? Sampai hati, ya Allah. Tak kemalu kita kan, Masya Allah. Pada Cik Adam, tak ada pun, kami tak kenal pun. You siapa tengok sampai hati macam tu, ya Allah. Baik, semua yang dikasih sekalian. Jadi bila sebut buah kepada agama, yang kalau kita tengok dalam tafsir daripada surah Ibrahim ayat 24-25 kan, yang menyebutkan tentang alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha. Mengeluarkan buah sepanjang masa dengan izin Tuhannya. Jadi pohon tersebut dia mesti mengeluarkan buah. Agama ni mesti mengeluarkan buah, dan buah tu dua. Buah bagi agama ni bagi setiap individu dua. Yang pertama adalah disebut apa dia? Lazat ketika kita taat. Lazat melaksanakan ketakwaan. Ya? Lazat melaksanakan. Lazat. Bukan sekadar boleh buat. Ramai kita banyak boleh buat, tetapi tak lazat. Buat sebab terpaksa. Yalah, sebab dah perintah. Kalau nanti tak buat, nanti masuk neraka pula kan? Kita tak ada pilihan. Kita paksa. Itu bukan taqwal qulub. Yalah, kita dah orang perempuan, nak macam mana? Nampak? Itu ciri-ciri yang bukan taqwal qulub. Contoh, sebab orang lelaki dia yang sebut macam tu kan, dia sebut cara lain, nanti saya cuba recall balik. Contoh, jangan sakit hati dulu. Tapi orang perempuan dia selalu cakap, yalah, kita ni perempuan, nak macam mana kan? Maknanya dia refer kepada satu perbuatan yang dia buat. Atau dia tak buat, lagi teruk dia buat. Tetapi sebenarnya dia tak suka sangat nak buat pun. Maka keluarlah perkataan tu kan. Sebab kalau kita suka tak sama dengan kalau kita tak suka. Walaupun kita buat, ramai orang buat, tetapi hatinya tak selari. Kenapa? Sebab taqwal qulub belum sampai lagi. Kemudian yang disebutkan tadi, buah kepada agama kita adalah lazat melakukan taat. Ni yang kita nak, Masya Allah. Sampai tahap lazat ni lah yang kita baca boleh khatam 30 juzuk dalam satu rakaat macam Sayyidina Osman. Imam Syafi'i berapa kali? 2 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ni bukan yang qul huwallah 3 kali tu, ingat. Saya pun Masya Allah. Cuba tengok. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tak, memang khatam betul-betul. Kenapa dia boleh buat? Ya Allah, kenapa dia boleh buat? Sebab terlampau lazat. Terlampau lazat. Sebab itulah kita kata cuma lazat ni, ya. Ni semua ni untuk kita bincang keluarga, ya. Ya, bincang keluarga. Cuma nak lazat ni dia perlu kepada mujahadah kan? Kena lawan dia. Sebab ketaatan tu kan saya sebut dulu, dia macam makan. Ingat tak? Ketaatan macam makan.
Ingat tak? Ya Allah, waraknya di sini ya. Astaghfirullahalazim. Makruh Ustaz cerita makanan di bulan puasa. Saya nak contohkan ya. Ketaatan macam makan, betul atau tidak? Betul kat mana? Baik, rasa. Sebab makan tu pada rasa. Tetapi macam mana ketaatan macam makan? Sebab sesuatu rasa makan yang sedap, dia mesti ada dua benda. Mesti ada dua benda. Yang pertama, mestilah masakan itu dibuat cara betul. Mesti betul. Kalau masak lemak cili api, mesti ada kari kan? Dah tak betul. Cuba buat tengok. Silakan masak lemak cili api Nawawi. Maka ada kari. Tak betul. Dah tak sedap. Apa dah? Dah tak sedap. Walaupun mungkin kari nak masuk bukannya racun pun. Tapi dah tak sedap. Baik. Kemudian, benda mesti betul. Kalau kita tengok, saya dah sebut. Saya ulang, maaf saya. Kita kata apa, contoh masak lemak cili api kan, dia mesti ada apa? Santan kan. Santan tu kena macam mana? Pekat ke apa tu cair? Nampak? Chef-chef kita dah mula ya. Bahkan memberi ilham. Okey. Berbuka masak lemak lah hari ni, Masya Allah. Tiba-tiba lah pula di Google lah pula masak lemak apa yang sedap ya. Please fokus. Baik. Contohnya ada apa lagi? Kunyit kena ada. Cili api mesti ada kan, garam secukup rasa kita katakan. Kemudian kalau kita gunakan daging salai contohnya, kan? Katalah daging salai kan, daging salai yang memang salai dengan slow heat kan, kemudian cukup dia punya aroma rasa dia. Baik, inilah dia punya betulnya benda. Make sure betul dulu. Sebab tu dalam syariat, dalam taat, mesti pertama sekali betul ikut syariat. Betul ikut syariat. Sebab tu dalam tu ada sah, ada batal, ada wajib, ada sunat. Baik, itu semua benda yang nak pastikan ibadah kita supaya rasanya sedap. Okey, settle dah ke? Sedap ke? Dah sedap dah ke? Dah sedap dah ke kalau ada benda-benda tadi? Belum lagi sedap. Sampai itu baru dia punya ingredient dia, tetapi mesti cara masak yang betul-betul. Jadi pertama sekali mesti betul, yang kedua kena betul-betul. Kan? Kena betul-betul, biar betul. Itulah lebih kurang kan. Kena bukan sekadar betul, tapi kena betul yang masak tu kena betul-betul bila perlu masuk santan, bila perlu payah jugalah. Nak ada ke tumis tak Oh, sorry. Contoh. Kena betul-betul, buat betul-betul. Bila betul-betul, contohnya kalau kena kacau. Tak kacau. Okey? Letak, marah nampaknya, Masya Allah ya. Takut nanti tak jadi. Disuruh kacau lah kita kan. Cuba yang tak kacau. Apa jadi? Maknanya, dah betul santan, dah betul tetapi tak betul-betul. Baik, betul-betul di dalam syariat apa dia? Ikhlas. Ikhlas ialah satu benda yang menunjukkan betul-betulnya satu amalan. Sebab tu kalaulah orang sedekah, contoh sedekah kan, dia bagi RM1, ana ikhlas. Betul tetapi belum betul-betul. Sebab kalau betul-betul sedekah aku nak dapat dekat dengan Allah, aku boleh beri lebih banyak daripada RM1 contohnya. Maaf saya gunakan nilai kita lah. Nilai RM1 ni kan agak murah di kalangan kita kan. Jadi sebab tu Masya Allah, orang kata ikhlas ni bukan bermaksud semata-mata kerana Allah, tetapi bila kita buat semata-mata kerana Allah, dia mengangkat amal kita tu jadi begitu baik. Ya, dia bukan sekadar saya buat kerana Allah, tetapi RM1. Tapi kalau dibuat kerana Allah, dia akan rasa bahawa Masya Allah, duit aku ni sedang connectkan aku dengan Allah.
sedang dekatkan aku dengan Allah. Tentulah bukannya RM1 contohnya. Jadi itu contoh ya. Baik. Jadi sesuatu ketaatan macam makan, kena buat betul dan kena buat betul-betul. Dia mesti ikut syariat dan mesti capai ke ikhlasan. Dalam ikhlas itulah ada ihsan dan itqan. Dalam syariat itu adalah sah, batal, wajib, apa ni lagi kita kata sunat kat dia, apa sunat tentang satu benda kan. Baik. Tetapi kena ingat, taat tidak macam makan. Tadi kita kena letak, oh taat ni kena macam makan. Maknanya, kenapa kita tak rasa lazat? Sebab rupanya kita buat pun tak berapa betul. Ya, kita puasa tetapi ilmu tentang puasanya tak berapa betul. Dan kita pun lakukan. Dan kita lakukan pun tak betul-betul. Dan sebab tu kita duk komplain. Tak ada lazat pun. Tetapi orang dulu lazat. Kenapa? Sebab mereka betul dan betul-betul. Kita tak betul, tak betul-betul. Kenapa mereka baca Quran sampai? Sebab mereka betul dan betul-betul. Kita tak buat betul dan betul-betul. Kadang-kadang betul tapi tak betul-betul. Itu masalah kita kan. Kita tak nak ya, sebab dunia ni lah mungkin, sebab dunia lah kot ya. Apa lagi nak disalahkan ya, supaya kita jangan disalahkan, salahkanlah dunia kan. Baik, kemudian kena ingat pula taat tak macam makan. Taat tak macam makan kan? Kat mana tak macam makan? Kat mana dia tak macam makan? Ya? Ya? Okey, tadi kita dah bincang taat itu macam makan. Macam mana nak bagi dia sedap? Kena betul, kena betul-betul. Maknanya kalau kita baca Quran, kita kena cakap kena betul, kena betul-betul. Cuba bayang kalau tak betul, Quran tajwid tak betul, apa benda, kita takkan dapat kelazatan. Betul dulu bacaan dia, cara betul, ikut tajwid, kemudian baca, kemudian betul-betul buat bersungguh-sungguh, tadabbur makna dia, beri penghayatan, barulah nanti Quran jadi lazat. Contoh. Okey. Tetapi kena ingat, dalam satu sudut lain, taat tidak macam makan. Kat mana dia tak sama macam makan ya? Ya? Nikmat makan. Oh, Masya Allah. Ya. Janganlah aminkan kan. Tiba-tiba tak ada rasa nak makan dah tuan-tuan. Jangan. Masya Allah. Kan. Walaupun zahir tapi terbit dari dalam. Kan. Baik. Sebab tu orang kata selera. Selera tu dalam sebenarnya yang kita makan. Baik. Baik, sekarang nak tahu apa beza antara makan dengan taat. Tadi sama. Kalau kita nak dapat kelazatan, buat betul, betul sama macam makanan. Ya. Sebab tu kita kadang-kadang pergi ke restoran kan. Tengok macam cobadak kan. Contoh. Kita pun ambil lah. Kita pun makan. Satu makannya, alamak. Tak kenalah macam kat Seri Gombak. Contoh. Kan. Kita pun tak habis makan. Jadi, rupanya kita tengok balik, rupanya tak buat betul. Patut ada, tak ada. Yang patut ada badak. Tak ada badak dalam tu, Masya Allah. Taklah, saya pun tak tahu apa ramuan dia. Tetapi mesti betul-betul. Tetapi ingat, makan tak macam taat. Kat mana tak dia? Kenyang. Baik, dah dekat dah tu. Tapi saya mudahkanlah ya. Sebab masalahnya adalah makan kesedapan dan kelazatannya pada gigitan pertama. Dan itu tak sama dengan taat. Taat, kita tak rasa lazat pada gigitan atau pada perbuatan pertama kita. Kalau kita solat, kali pertama solat tak lazat, kali kedua tak lazat, kali ketiga tak lazat, kali keempat tak lazat, kali kelima tak lazat, hanya buat, kali keenam tak lazat, kali ke-10 mungkin baru rasa lazat. Dia tak sama macam makan. Makan, dia punya rasa sedap tu terus. Tetapi lepas 10 kali, 10 coba dah. Dia punya sedap tu dah menurun. Jadi gerah makan adalah tinggi dia turun.
Cari makan nasi, ya, berbuka, cuk badak, more, cuk badak, sahur, cuk badak. Hari ketiga, tanya orang rumah yang kita nak makan berbuka apa ya? Dia sebut cuk badak, keluar cuk badak semalam. Masya Allah. Daripada sedap-sedap sangat tu, graf dia turun, bawah lagi daripada pa. Bukan pa lagi dah, bawah apa tu? Bawah tu, saya tak tahu apa. Negatif dah. Tetapi ibadat rupanya dia bermula dengan tak sedap dulu. Bahkan kadang-kadang tak nak buat. Di bawah tu, macam, kan kita kata graf kan? Graf macam mana? Kan dia ada jadikan. Kan? Jadi makan, dia macam ni. Makan, sedap. Tapi boleh sampai satu tahap yang tadi termuntah lah. Tetapi kita dapati bahawa ibadah dimula dengan kadang-kadang tak nak dulu. Bukan sekadar tak sedap, tak nak dulu. Tapi kita paksa. Okeylah boleh buat. Tapi lama-lama, Masya Allah. Ini tak sama makan dengan itaat. Sebab tu ramai kita tak boleh jadi taat mencapai sedap sebab kita sangka kita akan sedap. Tarawih 2 rakaat tak sedap lagi. 4 rakaat tak sedap lagi. 6 rakaat tak sedap lagi. 8 rakaat baru nak rasa sedap. Berhenti dah, Masya Allah. Jadi tak pernah rasa sedap. Kan? Kita hanya buat untuk buat. Ya? Itulah masalah kita. Ya? Itulah kalau kita muhasabah, Masya Allah. Sebab itulah orang dulu dimujahadah, dilawan. Patutlah kemudian kita tengok, hasilnya Masya Allah, taat mereka begitu hebat. Bukan datang macam tu saja, macam kita harap. Tetapi mesti dengan proses mujahadah. Baik, ini semua yang kita sama-sama bincang. Dan kita muhasabah, kenapalah kita tak lazat? Sebab itulah Masya Allah. Tak kira, senaraikanlah apa saja ketaatan. Mesti ada 2 cara tersebut. Dia sama macam makan, dia tak sama macam makan. Ya, saya kena buat betul-betul, saya kena buat betul-betul. Dan saya jangan expect bahawa saya akan mula rasa taat itu sedap pada permulaan. Mungkin lepas, ada orang selepas berapa tahun? Kita baca dalam catatan. Ya, kalau kita baca dalam catatan dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali cerita tentang bagaimana pengalaman orang mujahadah untuk taat. Dia buat satu benda, dia kata, aku mujahadah sehinggalah aku merasa sesuatu rasa kesedapan melakukan ketaatan selepas 40 tahun. Kita baru 40 minit kan? Boring dah. Cepat boring, Masya Allah ya. 40 tahun, Masya Allah. Kenapa? Sebab dia buat lagi. Setelah 40 tahun barulah Masya Allah rasa lazatnya rupanya sesuatu ketaatan. Semuanya bermula daripada mujahadah. Di sinilah yang kita gagal ya dalam taat di akhir zaman ni. Dan sebab benda zahir ni cepat ya. Semua benda zahir, yang zahir ni semua cepat. Ya. Kita ni yuhibbunal ajilah wa yazarunal akhirah. Kita nak cepat. Apa yang cepat depan mata kita. Baik. Okey ke? Baik. Apa lagi kita nak sambung perbincangan kita? Baik. Maka kerana itu semua yang saya kasih silakan, bila inilah dia konsep takwa. Inilah konsep takwa. Tetapi kerana kita dalam perjalanan menuju bulan Ramadan, maka kita dapati bahawa, ini juga saya ulang balik ya. Maka sebab itu bila tengok daripada ini dia adalah takwa, ini adalah takwa, laksana disuruh, tinggal yang dilarang. So bila kita masuk bulan Ramadan, maka ada 2 bentuk kategori ibadah. Ya. Kan? Ya, baik. Kita kena tengok ni. Untuk jawab tu kena tengok ni. Ya. So, kita dah cakap beberapa kali sebelum ni, apakah kategori itu? Kategorinya adalah wajib dan sunat dia pecahan kepada hak ni. Ya, takwa melaksana, bila laksana wajib atau sunat. Bila tinggal bermaksud meninggal yang diharam dan meninggalkan yang tak disukai oleh Allah. Okey? So itu kat sini. Baik. Tetapi bila kita masuk bulan Ramadan,
Ada dua kategori. Dan kita nak jawab tu mesti kita tengok dengan benda ni. Apa kategorinya? Tak, saya sedang tanya ni. Tak macam tanya ke? Macam bagi penerangan je. Ha? Ha? Fikir. Oh, Masya Allah. Saya tengok macam relax je, macam tak ada masalah je. Orang tengah tanya kan. Oh, berfikir. Okey. So, apa dia? Jawapan dia sekarang setelah berfikir? Oh, lama sangat. Masya Allah ya. Waktu dulu ada patung tu kan, macam ni tu kan. Think. Dia fikir lama sampai saya jadi patung. Jangan jadi patung. Lama-lama berfikir. Okey. Ingat tak? Zahir batin ni. Apa dia? Soalan balik tengok ini cuka punya dia gaya tengok. Okey. Berdasarkan kepada kefahaman kita tentang takwa. Ya, sebab Allah gunakan la'allakum tattaqun, maka kefahaman kita tentang takwa, oh takwa laksana disuruh zahir batin, kita katakan ada takwa qulub, adanya meninggalkan larangan yang bersifat zahir, ada meninggalkan larangan bersifat batin, yang ini disebut batin, ini disebut sebagai, kita dah faham yang ni dah ni. Dan kemudian kita pun nak melakukan ketaatan, tetapi kita dah cerita tadi bahawa ketaatan yang kita nak lakukan tersebut kita kena buat betul-betul, buat apa ni? Betul, buat betul-betul, dan kita kena harap jangan expect bahawa keseronokan dalam kita melakukan ketaatan akan dapat segera. Itu semua maklumat-maklumat tepi yang kita nak buat ketika kita nak mula melakukan ketaatan. Baik, sebab penting. Sebab kalau salah, walaupun dia sembahyang, saya dah solat zuhur 50 tahun. Agak-agak diterima lah kalau sembahyang zuhur dia 5 rakaat. Bukan main, Masya Allah. Main sembahyang 5 rakaat. Diterima tak? 50 tahun kot. Tetapi nampak tak? Tidak betul. Walau you buat betul-betul, dia tetap tidak akan diterima. Tak akan sampai kelazatan dan keseronokan dalam taat. Okey, baik. Jadi, ramai yang dah jawab, tapi jawab dalam hati kan. Saya tahu cara-cara orang kita ni kan, Masya Allah. Kadang-kadang dia tanya, dah tahu dah, tapi tak naklah nampak riak sangat jawab kan. Baik, saya faham. Jadi saya mudahkanlah. Baik. Maka di sini, selari dengan ini, maka datanglah dalam Ramadan dua kategori ibadah yang disebut sebagai kategorinya adalah as-siyamu al-qiyamu. Baik. Untuk mencapai perbuatan takwa ini, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, maka adalah dua kategori ibadah yang disebut sebagai as-siyamu, selari dengan yang bawah ni, dan al-qiyamu, selari yang atas ni, diselari. Ya. Ni apa tadi? Tinggal yang dilarang. Yang ni adalah buat yang disuruh. Okey, tinggal larang, buat suruh. Itu takwa. Tinggal yang dilarang, buat yang disuruh. Maka kita masuk ke bulan Ramadan, maka Allah daripada makna takwa, sebab Allah kata la'allakum tattaqun, maka di sana kita faham rupanya ada dua konsep. Ada dua kategori bentuk ibadah yang Allah minta kita master kedua-duanya, barulah jadi takwa. Seolah-olahnya, kalau kamu buat siam, kamu buat qiyam, maka jadilah kamu itu seseorang yang melaksanakan perbuatan takwa. Sekiranya kamu tidak buat siam, tetapi hanya buat qiyam, maka kamu tidak akan dapat melaksanakan perbuatan takwa. Ataupun kamu hanya melakukan qiyam, tetapi tidak melaksanakan siam, kamu tidak melakukan perbuatan takwa. Baik. Apa ada di sebalik siam? Apa ada di sebalik siam? Baik. Okey, sorry. Saya salah. Apa makna siam dulu? So, bila makna, baru kita pergi satu-satu kan? Siam maknanya adalah menahan diri. Siam makna asalnya adalah tahan diri. Tetapi dalam Al-Quran, apabila Allah gunakan kalimah siam, itu adalah ritual.
puasa. Ya, namun maknanya adalah tahan diri. So sebab tu kita kekalkan konsepnya sebagai salah satu kategori. Maknanya siam adalah tahan diri. Siam adalah tahan diri. Tahan diri untuk apa? Hanya orang yang mampu menahan diri, barulah dia boleh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sekiranya dia tidak ada keupayaan menahan diri, dia tidak akan boleh meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sini saya nak cepat je sebab ni semua kita dah tahu dah. Okey, saya tahu dah tahu. Okey, baik. Boleh tak nampak dah? So berapa kategori? Kan tadi kan adalah hati kan, sekarang dah keluar kat mulut. Macam tu je kita di sini kan. Saya nak cakap tadi dah, tapi sebab orang semua tak diam je kan. Yalah, nanti ustaz pun dia akan bagi tahu kan. Penting tak siam? Sebab siam inilah yang akan membentuk kita mampu meninggal apa yang dilarang. Tanpa adanya siam, banyak benda yang Allah larang, tapi kita tak mampu tinggal. Dan kemudian berlakulah proses yang kedua yang disebut sebagai qiyam. Apa itu qiyam? Mendirikan, melaksanakan apa yang kita nak laksana, apa-apa yang Allah suruh. Sebab Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah pusat tarbiyah. Nak tarbiyah kita supaya di bulan ini selama 30 hari dan berlalu dah 10 hari, kita nak supaya latih diri kita, supaya kita ada keupayaan untuk meninggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah yang dilarang itu kan terbagi pada 3 besarnya. Ya. Melaksanakan juga ada 3 yang besar kan? Baik, siam adalah siam bermaksud meninggalkan. Yang pertama adalah perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan, perkara al-mubtilat, al-mubtilat, yang membatalkan, pula perkara yang membatalkan. Siam ini adalah termasuk dalam siam. Kita berpuasa kan, kita tinggal perkara yang membatalkan kan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tinggalkan perkara yang tidak baik daripada panca indera. Panca indera. Ya. Jadi kita siam ni sebenarnya siam, dengan siamlah kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Ya, yang perkara-perkara membatalkan puasa. Kemudian tak cukup dengan itu, kita siam menjaga panca indera kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua anggota kita, kita jaga supaya boleh dia itu menghalang daripada perkara yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita tak mengumpat, kita dah siam. Mulut kita tak nak memfitnah orang, itu dah siam. Tangan kita tak nak ambil hak orang, kita dah siam. Ya, walaupun kadang-kadang naknya lah ya Allah, tapi rupanya tak boleh, kita tak ambil. Itu siam. Dan yang paling tinggi apa dia? Siam menjaga hati. Siam menjaga hati. Bukan lagi sekadar panca indera, tetapi hati kita nak rasa sangka buruk pun tak ada. Ya? Kita dah suka sangka buruk. Oh, rupanya itu adalah perkara yang Allah suruh di bulan Ramadan, kamu kena siam. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Kebanyakan besar daripada sangka-sangka itu adalah merupakan dosa. Maka kita pun nak sangka, kita pun bersangka baik. Tukar daripada sangka buruk kepada sangka baik. Daripada tak senang pada orang, rasa hasad kepada orang. Orang dapat nikmat, kita rasa tak gembira dengan nikmat orang. Daripada kita kan, kadang-kadang kita tak tahu kenapa kan. Orang dapat nikmat bukan duit kita pun. Tapi tak sedap je hati kan. Itu maknanya ada hasad yang tak gembira dengan kesenangan orang lain. So kita faham dengan gembira dengan kegembiraan orang lain. Sebab tu kat situ ada mujahadah. Kalau kita rasa kita ni, kalau orang dapat nikmat macam tak best kan, maka mujahadah bercerita dan memuji orang dapat nikmat di belakang dia. Itu latihan. Ya, kita cerita benda baik tentang orang. Kita cerita benda baik tentang orang. Tapi bukan senang kan? Kalau hati sakit kan? Kalau hati tak sakit, okey. Kan? Hati tak senang, kita nak puji pula.
Tapi itu mujahadah yang kita kena buat. Kalau tidak, kita terperangkap dan kita tak akan boleh keluar daripada. Dan ini siam. Inilah dia siam. Siam adalah sampai tahap hati. Sampai tahap hati. Ya. Benda yang tak baik saja dalam hati kita buang. Inilah sebab itulah Imam Al-Ghazali menamakan puasa ini puasa khawasul khawas. Ya, puasa orang teristimewa di kalangan teristimewa. Ya, sampai hati dia dah rasa macam semuanya dalam keadaan tak nak dah benda yang tak best. Tak baik, lupakan je. Ya, kita dah latih diri kita kan. Kalau benda tak best, apa buat? Let it go. Lepaskan je, pedulikanlah kan. Jadi berfikir secara tak mempedulikan sesuatu tu penting untuk kita. Ya, kita duduk fikir sangat, lepas tu esok kita kumpul lagi, lepas 2 minggu kumpul buat koleksi kan. Buat koleksi benda yang menyakitkan hati, masya-Allah. Kan kita yang sakit, tu yang tak best kan. Kalau orang lain sakit tahan juga kan. Jiran sebelah padan muka, kenapa jatuh? Doktor kata sebab stres orang jiran sebelah. Tak ada, sistemnya memang kita punya. Waliyazbillah, betul ke hospital. Waliyazbillah. Baik, ini siam. Baik, kemudian qiyam. Qiyam ni melaksanakan apa yang disuruh. Kemudian tinggal sini, larang sini. Okey, melaksanakan qiyam, bangunkan yang wajib-wajib. Sebab tu bulan puasa ni sebenarnya kita kena, kalau orang tanya apa yang kamu nak kena buat setelah siam adalah saya nak kena tengok balik yang wajib. Adakah saya solat Zuhur, saya khusyuk dalam solat saya. Kena tengok tu. Kita suka ambil macam mudah kan? Sebab sembahyang Zuhur hanya berapa minit, sepatutnya ini benda wajib qiyam yang aku kena buat. Baik, aku nak supaya kali ini aku solat, aku berdiri daripada takbir Allahu Akbar sampai salam. Aku buat betul, dan kemudian aku istiqamahkan, dan kemudian kita perbaiki. Ya? Yang tu kena ada dalam perancangan kita dalam qiyam. Lepas tu buat yang sunat, lepas tu yang last adalah menjaga hati yang baik. Ni dia masuk ke sinilah. Yang ni yang tak baik, buang yang tak baik, masuk yang tak baik kat sini. Baik, yang saya nak cerita pada hari ini ialah setelah kita nampak benda ini, maka semua yang dikasih sekalian, apabila kita laksanakan semua benda ini, yang di sinilah maksud takwa. Bila kita buat, apa kita dapat? Apa kita dapat? Yang ni saya nak kita segarkan rasa kita. Apa kita dapat? Apa kita dapat? Ya, kelazatan, maghfirah. Apa kita dapat sebenarnya? Dia satu je, kita dapat satu benda je. Kenapa saya tak dengar yang saya cari ni? Banyak sangat jawapan-jawapan yang macam ia dekat, tetapi yang saya nak tu macam dia tak keluar. Biasa macam tu kita kan, saja maneuver round, terjun. Apa dia? Macam teka-teki pula. Mula huruf apa, mulanya. Baik, apa dia bila kita dapat, bila kita buat semua benda ni, apa kita dapat? Apa kita dapat? Ni kita semua tahu, tapi mungkin soalan saya tak berapa jelas. Ya? Apa dia? Sikit lagi ya Allah, please tolong mudahkan perbincangan kita, wahai Allah. Pahala. Semua yang lain, redha Allah, pembebasan bala, itu nanti. Directnya adalah apabila kita buat semua benda ini, maka dia akan dapat pahala. Bila kita meninggalkan apa yang dilarang, dapat pahala. Bila kita membangunkan apa yang disuruh, dapat pahala. So, perkataan yang sangat jelas adalah thawab. Ataupun pahala dalam bahasa Melayu kita. Thawab. Wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun
amala. Wal baqiyat, ni semua ni adalah baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi tatkala kita buat qiyam, kita buat siam, yang inilah merupakan perbuatan takwa, maka Allah secara langsung kepada perbuatan kita itu, maka diberi kita thawab. Ada kena-mengena tak dengan puasa kita? Kan? Sebab Nabi sebut dalam hadis terhadap qiyam dan siam, man shama ramadana wa man qama ramadana, Nabi gunakan dua benda. Ya, yang pertama imanan. Yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban ni apa? Ihtisaban ni apa? Ihtasaba yahtasibu ihtisaban, muhtasibun muhtasabun, ihtasib la tahtasib muhtasabun muhtasabun, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, mufta'ilun mufta'alun, ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Ihtisaban apa? Bergaya dah tengok. Cakap rimau dah keluar dah ni, masya-Allah. Apa maksud ihtisaban? Kena tanya Haji Amir lah, ya Allah. Orang bisnes kena tanya ya. Ihtisaban ialah kira. Hisab. Dulu kita belajar ilmu hisab. Orang sekarang belajar matematik. Hisab. Ihtasaba, hasaba, hasiba bermaksud orang yang menghitung, mengira. Dia kira apa? Jadi Nabi nak bagi tahu bahawa orang yang kalau dimasuk di bulan Ramadan dan dia membangunkan Ramadan dengan siam, maka Nabi kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu ada result akhir, nanti kita cerita. Tetapi nak ceritanya, ihtisaban ni apa? Apa dia? Pahala. Jadi ceritanya tentang pahala. Sekarang kita nak cerita pahala. Ini satu benda yang Nabi sebut. Sebab dalam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ihtisaban ini dalam nahwu disebut maf'ul li ajlih. Ya, dia kerana dialah yang menggerakkan puasa kita. So kalau puasa kita digerakkan oleh iman, puasa kita digerakkan oleh ihsan, oleh ihtisaban, maka dia berbeza dengan orang yang tak digerakkan oleh iman dan wahtisabah. Apa yang menggerakkan puasa dia? Orang lain puasa, aku puasa. Yang menggerakkan puasa adalah orang lain. Apa yang menggerakkan puasa? Sebab puasa banyak makanan. Contohlah kan. Jadi itu penggerak dia. Maknanya, barang siapa berpuasa, yang menggerakkannya adalah nafsunya, tak dapatlah. Tapi ihtisaban. Boleh tak kita cerita tentang thawab? Boleh tak kita cerita tentang thawab? Kan? Penting tak? Tak penting? Penting. Jadi semua yang dikatakan thawaban. Okey. Sawaban. Puan Lisma, ada yang tak jelas kat sini? Fa. Ya Allah, itulah tulisan bila tak lawa ni, ya Allah. InsyaAllah. Minta maaf ya. Boleh? Baik, thawaban ya. Betul kan, kalau tak dia ni kan. Ni tak. Tentu kan? Tak. Ini untuk orang yang cantik tulisan dia lah. Orang yang tak cantik tulisan dia macam ni lah. Jadi dia ya. Yang ni pun kena sabar banyak ya. Sabar dalam bentuk ilmu. Sebab nak samakan kan. Baik, kat mana tadi? Kita cerita thawaban. Sebab siapa yang cerita tentang thawab? Pertama sekali, siapa cerita tentang thawab? Allah. Siapa yang cerita tentang thawab kemudiannya? Nabi. Jadi kalau macam Allah dah cakap, Nabi dah cakap, maka sebab itu Masya Allah sekarang kita cakap. Maka thawaban ini semua yang saya kasih sekalian, Nabi sebut betul-betul bahawa perkara yang memang kita kena buka mata hati kita untuk nampak thawaban. Kalau sekiranya kita masih belum nampak, maknanya hati kita kotor lagi. Kita tak nampak thawaban.
Kenapa semua yang dikasihkan? Okey, sebab itulah dalam sebelum kita nak terangkan tentang tawaban, nama bagi bulan Ramadan ni, apa nama dia? Nama bagi pengenalan terhadap bulan Ramadan ini apa dia? Oh, Masya Allah. Saya cuba cakap lemah lembut. Ada yang rasa panas pula. Masya Allah ya. Macam mana ni ya? Apa dia? Ramadan Mubarak. Baik, sekarang tengok Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang sifat Ramadan itu adalah Mubarak. Ramadan, yang panas tadi makna, Masya Allah, orang bahasa lain ya. Saya ni tak berapa cakap sangat bahasa. Rupanya menurut kalimah kamus Arab lama, Ramadan itu makna panas. Saya ingatkan sahabat saya panas hati kat saya. Masya Allah, itulah mudah sangat ya, salah sangka kan. Baik, rupanya Mubarak. Baik, Ramadan al-Mubarak. Ramadan yang Ramadan yang Ramadan yang kita okey, ni kita pergi kepada faham bahasa Melayu. Ramadan yang penuh dengan keberkatan. So Ramadan itu pertama sekali bila sebut Ramadan al-Mubarak. Ramadan al-Mubarak kat mana-mana pun Ramadan al-Mubarak maknanya Ramadan penuh dengan keberkatan. Ramadan penuh dengan keberkatan. Baik, semua yang dikasihkan, apakah yang dimaksudkan dengan secara langsung penuh keberkatan tersebut? Sikit lagi. Ini pengenalan Ramadan al-Mubarak. Kenapa dia panggil Ramadan al-Mubarak? Secara direct, Mubarak merujuk kepada thawab, pahala. Kira Ramadan al-Mubarak adalah Ramadan yang penuh dengan keberkatan, sebab keberkatan bermaksud kebaikan. Kebaikan yang dimaksudkan daripada Ramadan adalah pahala. Jadi sebab tu jangan tak tengok pahala. Jangan tidak tengok pahala. Baik. Boleh dulu? Boleh cakap tu? Boleh? Alhamdulillah. Baik. Jadi semua yang dikasih, sebab itulah malam Lailatul Qadar disebut malam apa? Lebih baik 1000 bulan. Lagi satu. Ada kena-mengena dengan perbincangan kita. Lailatul Mubarakah. Dalam surah lain Allah kata diturunkan Al-Quran adalah fi Lailatul Mubarakah. Jadi Mubarakah tu apa je? Pahala juga. Jadi sebab tu Masya Allah, Ramadan ini, sebab bila kita masuk bulan Ramadan, siam dan qiyam, tetapi kalau kita tengok balik, adakah ada berbeza amal di dalam Ramadan, di luar Ramadan? Ada beza tak? Amalan mungkin pada saya satu je beza. Tarawih saja. Selain daripada tarawih, kita baca Quran di luar Ramadan, kita baca Quran dalam Ramadan. Kita solat dalam Ramadan, kita keluar, kita kan? Semua sama. Even puasa pun sebenarnya di luar Ramadan pun ada puasa kan? Baik, jadi sebab tu apa yang membezakan sampai disebut sebagai mubarakah? Satu je. Apa dia? Pahala. Pahala je berbeza. Jadi berbezanya adalah pahala. Kita kan di luar Ramadan dulu kan kelas juga kan? Macam ni juga kan? Ngantuk sikit. Bukan sikit banyak contohnya kan? Tengok. Kami sedang berfikir. Saya minta maaf insya-Allah kan. Tapi saya dah cakap dah pada kawan-kawan semua, kalau anda rasa mengantuk sangat, just layan je. Saya dah cakap dah, betul. Sebab pada mungkin memang badan kita perlu sangat rehat. Pada masa tu, just ambil sekejap. Jangan rasa macam, Allah teruknya aku. No. It's okay. Daniel tak boleh. Tapi kalau kita, it's okay. Kalau kita rasa macam Allah ngantuk sangat, just, dan kadang-kadang dia dapat power nap je kan.
Kita dapat sekejap, Masya Allah. Lepas tu dia jawab paling banyak. Oh, Masya Allah ya. Walaupun tak betul. Sebab tadi masa tidur kita tanya soalan tak tepat. Tapi tak mengapa, Alhamdulillah. Tapi please, saya cakap macam tu. Kalau kita rasa macam ngantuk, pada saya, untuk semua sahabat, saya tak rasa apa pun. Cuma berusahalah kan, membantu sekadar yang boleh habis gaya lah ya. Kalau boleh melompat, kalau boleh bersilat, kalau boleh apa kan. Sebab tu yang kadang-kadang jadi over tu. Macam kata, ini over kenapa? Bukan sebab anda yang memang tak ada masalah. Membantu yang memang anda tak nampak. Sebab tu masalah kan, ceramah ni orang leceh lah. Ceramah ni suka duduk tu atas kursi macam ni kan. Bila atas kursi nampak semua orang, tu masalah dia. Saya cadang kalau lepas ni, penceramah duduk kat bawah, dia cakap, dia tak ada perasaan pun tuan-tuan ya, Masya Allah. Tapi sekali lagi, sejujurnya saya cakap, please kalau kita rasa tak itu sangat, just layan je, tidur je, dapat sekejap, kita bangun balik. Okey je pun. Ya, sebab bukan keluar hujung tahun. Bukan keluar hujung tahun nak kena jawab soalan, bagi betul kan. Baik, jadi sekarang ni semua yang berkesan, saya nak nampakkan satu benda, namanya apa dia? Sawab. Baik. Sekarang kalau kita dah nampak sawab, Masya Allah, sawab. Dan kita tahu bahawa cara, sampai Nabi mengajarkan kita secara detail. Bila kita buat, ni namanya semuanya adalah amalan. Nampak? Ni amalan ni. Ini adalah amalan. Siam, dia akan jadi bentuk amalan. Qiyam akan jadi bentuk amalan. Ada amalan dia. Tetapi ingat, tapi kita kena ingat. Ni saya nak ingat pada Zul Ramli. Zul, ingat betul. Amalan, ni semua amalan. Dua-dua ni amalan ya. Saya pecahkan dua juga supaya kita terus nampak siam dan qiyam tu. Sebab ada orang kalau tidak dia terlupa. Jadilah dia qiyam saja, dia tak siam. Maka bacalah dia 3 juzuk Al-Quran satu hari, tetapi mungkin dia mengumpat banyak. Sebab dia tak rasa bahawa oh aku kena siam. Dia tak rasa. Sebab tu kita kena letak dalam package, bagi clear. Ramadan ni aku nak latih, aku jangan mengata orang. Nak mengata kita akan tarik kita ni apa? Handbrake kita. No. Tak. Aku tak nak rosak. Baik. Maka amalan ini lah yang akan menyebabkan kita mendapat thawaban ataupun pahala. Boleh ke saya cakap pahala? Sebab bila saya sebut pahala macam jawab thawaban kan, macam tak berapa mahir kalau gunakan bahasa Melayu kan. Jadi macam lebih mahir kalau guna bahasa Arab, Masya Allah ya. Boleh ke Melayu? Boleh, Masya Allah ya. Jadi amalan inilah yang akan mendapatkan kita kepada thawaban. Tetapi ingat, saya kena betulkan perkataan saya. Amalan inilah yang berpotensi, saya sebut potensi, yang kita itu mendapat thawaban. So bila saya gunakan potensi, maksudnya apa? Maksudnya apa? Dia boleh buat amalan tapi tak jadi pahala. Dia boleh berlaku seorang buat amalan tetapi dia tidak boleh pahala. Dia boleh jadi. Sebab tu saya gunakan perkataan amalan inilah yang berpotensi untuk kita mendapat pahala. Sebab pahala ini dari Allah direct. Ini bukan Nabi bagi, bukan ulama bagi, tetapi Allah yang bagi thawaban. Sebab tu khairun 'inda rabbika, Allah gunakan khairun 'inda rabbika, di sisi Tuhan engkau. Sebab Tuhan yang bagi benda ni. Saya ulang balik sekali lagi, amalan kita berpotensi untuk mendapat pahala dari Tuhan. Dengan kita buat amalan ni lah, amalan qiyam, amalan siam, maka amalan kita berpotensi mendapat pahala daripada Allah. Justru semua yang dikasih sekalian, di bulan Ramadan, di bulan Ramadan, bila kita buat amalan, sekarang kita keluar Ramadan. Ni lain Ramadan ya. Ni lain Ramadan. Baik. Ni di luar Ramadan, 11 bulan. Apabila kita melakukan satu amalan, bagaimana cara Allah menulis thawaban? Macam mana cara digandaan dia? Ya. Berapa? 10 sehingga 700. Itu memang cara Allah menilai setiap satu amalan kita dalam bentuk pahala. Pahalanya adalah bila kita buat satu amalan, maka kita akan mendapat 10 pahala sehingga berapa? 700. Ini sebab bergantung kepada kesungguhan, keikhlasan, kita jaga adab betul-betul. Lepas tu lagi apa kita jaga?
kita jaga. Okay. Mungkin kita susah tapi kita datang juga. Haji Wan dengan saya jauh besar pahala Haji Wan. Sebab Haji Wan dalam keadaan ada sedikit sedikit kan masalah kesihatan, tapi datang juga. Jadi pahala Haji Wan dengan saya dah kat situ dah jauh beza dah. Jadi pahala tu ada orang disampai dan di cap pada 700. Maksimum 700. Macam kalau di hari akhirat nanti, berapa kali kamu melakukan kelas duha, maka hari Rabu rasanya sekali je. Tetapi di hari akhirat pahalanya seperti 700 kelas duha. 700. Berapa tahun? Ya memang ustaz tak pernah ponting kan. Dah bukan ponting sampai hati kan. Ada masyaqqah kan. Ada halangan. Kalau tak ada halangan, datang insya-Allah kan. Okey tak? Tengok bila saya cakap okey tidur, dia mula dah. Masya-Allah, dia mula dah dapat lesen besar. Masya-Allah. Ini yang tak syok tu kan. Tadi bukan main, semua segar kan. Oh tak apalah kalau rasa mengantuk. Dia buat-buat mengantuk. Masya-Allah ya Tuhan tu. Sampai hati ya Allah. Tadi untuk orang yang terpaksa, bukan saja-saja. Dia cara-cara nak bawa Toto dah tu dah minggu depan kan. Siap bawa ubat nyamuk letak tepi tu kan. Kenapa Masya-Allah kata okey Ustaz kan. Baik. Apabila masuk bulan Ramadan, bagaimana cara Allah? Sebab dia mubarak. Ingat tak? Mubarak adalah direct kepada pahala. Sebab amalan sama. Allah tak suruh, okey di bulan Ramadan maka sembahyang zuhur ulanglah 5 kali. Tak, satu je. Asar ulanglah 10 kali. Tak, satu asar je, satu maghrib. Tak. Tetapi yang akan Allah tukar adalah pahala. Sebab itulah mubarak rujuk kepada pahala. Sebab mubarak bermaksud sesuatu kebaikan Tuhan yang bertambah. So sekarang, apakah kebaikan Tuhan itu? Pahala yang bertambah. Pahala yang bertambah yang hanya ada di bulan Ramadan. Which is, bila habis Ramadan, peluang ni kita tak dapat lagi dah. Bila kita keluar saja, takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila takbir tu saja, semua ini cara pahala dah habis. Dia back to normal. Back to normal. Sebab itulah sedih para sahabat. Kenapa Masya Allah tak cukup lagi wahai Allah? Sebab pahala ku belum cukup lagi wahai Allah. Baik. Baik. Jadi kalau macam tu semua yang dikasih sekalian, bagaimana cara Allah menulis pahala kita di bulan Ramadan? Yang sunat seperti yang wajib. Yang wajib 70 kali ganda berdasarkan kepada satu hadis. Berdasarkan kepada hadis yang lain, bila kita buat satu amalan di bulan Ramadan, maka sebab kita ni bila sebut thawaban, kita akan ada malaikat yang menulis amalan dan pahala terus. Amalan pahala. So malaikat itu Allah suruh dia menulis amalan dan pahala. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan, maka apa yang dia kena buat? Malaikat ni kurang sikit kerja dia. Dia kena tulis apa? Dia hanya tulis amalan, dia tak payah tulis pahala. Kerana Allah bagi tahu bila masuk bulan Ramadan, kamu malaikat tak pakai lagi 10,700, maka aku akan bagi. Ana ajzi bihi. Bila Allah kata ana ajzi bihi, aku yang bagi, maka pada ketika itu dia boleh bagi 70,000, boleh jadi 7 juta dengan sebab kita duduk satu kelas ni. Hanya ada di Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Kita sembahyang duha sebentar tadi sama saja, ya, sama saja. Tetapi di bulan Ramadan, oleh kerana malaikat tulis dia buat sembahyang duha 2 rakaat, tetapi pahalanya Masya Allah boleh seperti sampai 7 juta sembahyang sunat. Sebab bila Allah bagi, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Kalau kita lah, saya lah, kata tuan-tuan datang jumpa saya ada masalah keuangan dah, saya pun 100. Tapi kalau tanya Fadli, pergi jumpa Fadli, ya, orang terkaya di Bentong contohnya, amin lah tuan-tuan.
Tak suka ke kawan kita jadi orang paling kaya? Orang terkaya di Malaysia sekarang naik daripada Bentong naik ke Malaysia, tuan-tuan. Tuan-tuan datang ada masalah, saya macam bagi 100. Tapi kalau orang terkaya, dia agak bagi 100 kan? Kalau dia bagi 100, itu aib untuk dia. Tapi kalau orang yang macam kita bagi 100, bagus dia bagi 100. Tapi kalau orang kaya, mungkin dia bagi berapa? Kalau lebih kaya lagi, Masya Allah, dia keluar je 10,000. Berapa? 10,000. Dia ambil tengok. Maka begitu, saya nak buat contoh. Begitulah bila Allah kata, ana ajzi, bila aku bagi, Allah yang maha kaya, Allah boleh bagi banyak mana pun yang Allah nak bagi. Bukan lagi 700 sebagai capping, tetapi lebih banyak lagi. Itu hanya ada di Ramadan. Itu hanya ada di Ramadan. Tak ada di luar Ramadan. Itu hanya ada di Ramadan. Sebab itulah para sahabat berebut melakukan banyak amalan. Sebab apa? Supaya banyak 70,000, 7 juta dan segala macam. Itu yang kita nak. Sebab itulah para sahabat banyak amalan. Walaupun amalannya patutnya sama je. Tak ada benda beza. Tetapi amalan itu akan dibanyak. Maka jadilah tarawih mereka banyak. Lama, bersungguh, betul-betul. Tapi kita, sebab bukan itu fokus kita kan. Fokus kita adalah nafsu. Nafsu ni apa dia punya nombor 1? Relax. Nafsu tu dia relax. Jangan over sangat. Relax je. Jadi dia punya nasihatnya adalah bila semua amalan relax. Tetapi kalau dunia, tak boleh relax. Tak boleh relax. Nampak nafsu dia macam tu kan. Baik. Jadi sebab tu semua yang dikasih sekalian, sebab itulah ya Allah, tolonglah ya Allah, buatlah kami ya Allah, tolonglah kami, banyakkan kami amalan yang mengikut cara 2 tadi, betul-betul ya Allah di bulan Ramadan ini, wahai Allah, sebab kami nak jadi simpanan kami. Baik. Dan semua yang saya kasihkan, sebenarnya apa tujuan pahala tu yang Allah bagi pada kita? Apa tujuan pahala tu Allah bagi pada kita? Sekarang kita bincang. Apa tujuan? Apa dia? Baik, alhamdulillah ya. Rupanya bila kat hujung-hujung kan, cepat jawab ya, sebab nak bagi habis cepat kelas. Macam tu punya taktik sahabat saya sekarang ni, masya-Allah. Kalau kat lama tu dia delay taktik. Ya, masa kita sekolah tu kan, kalau ustaz cikgu lama-lama kita pun okey je kan. Bila hujung, masya-Allah. Kita ada bunyi loceng ke? Tak kan? Ramadan Karim maknanya dia merujuk mulia berbanding bulan-bulan lain. Just nak bagi tahu dia mulia. Mesejnya adalah Ramadan yang mulia berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Ya, baik. Semua yang dikasihkan untuk apa kita punya apa tadi? Pahala tadi? Okey, kita buat satu perkataan sama-sama tak? Bagi senang sikit. Ya, supaya jelas. Untuk apa kita perlukan thawab yang hanya ada di bulan Ramadan macam ni, ya Allah, caranya kalau kita sedekah di bulan Ramadan. Sebab tu Nabi kata, Ibnu Abbas, seorang pemurah, tetapi bila sampai saja bulan Ramadan, ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Kenapa? Sebab pahala yang sangat besar. Di luar pahala, tapi bulan Ramadan pahalanya sangat besar, sangat besar. Jadi sebab tu, Masya Allah, kita doa pada Allah, janganlah butakan mata hati kami daripada melihat, ya Allah, pahala yang kau nak berikan pada kami. Tapi saya belum cerita tadi, ingat, amalan berpotensi. Kat situ ada ruang perbincangan yang mungkin tak sempat sekarang, nanti kita bincang. Kalau memang tak sempat sekarang. Baik. Untuk apa syurga? Untuk apa pahala tadi? Baik. Tak, saya nak tukar satu word. Untuk membeli syurga. Sebab dia dalam bentuk fizikal, so dia kena ada kepada fizikal. Sebab saya nak beli syurga. Jadi kenapa kita perlukan sangat pahala? Sebab kita nak beli syurga. Kak, macam mana? Okey. Untuk apa kita nak semua pahala ini? Kita nak membeli syurga. Nak beli syurga. Dan ini kalimat yang digunakan oleh Nabi. Ya? Kan kita dengar banyak Nabi kata apa? Mereka yang menjual dunia mereka untuk membeli akhirat mereka.
Nampak tak? Kalimat yang digunakan adalah untuk beli. Sebab thawabun dalam pemahaman lain adalah currency. Thawab adalah currency. Currency, mata wang. Thawab adalah currency. So sebab tu dengan currency itu saja yang boleh beli syurga. Currency lain tak boleh beli syurga. Wala dinar, wala dolar, wala ringgit Malaysia, wala rupiah, wala rupi, wala syait. Tak boleh. Yang boleh beli syurga hanya satu currency saja. You kena ada currency itu. Apa currency itu? Pahala. Currency-nya adalah pahala. Cuma kalau saya nak tanya lagi, kenapa kita nak masuk syurga? Jawapan nombor satu adalah kenapa kita nak masuk syurga sangat di hari akhirat? Sebab kita tak nak ke neraka. Itulah. Kan? Sebab tu kami nak syurga ya Allah. Sebab kami tak nak ke neraka. Sebab tu tadi sebut itqun minan nar. Sebab ceritanya itqun minan nar. Tetapi ceritanya ya Allah, apa yang kami nak? Yang kami nak adalah syurga. Bila dapat syurga, baru kami tak masuk neraka. Itu cara dia susun perkataan. Supaya kita jelas, oh ini rupanya. Tapi semua yang dikasih lain, saya nak cerita pada kita semua tapi tak sempat. Dah habis masa saya. Kan? Suka kan? Macam Allah. Nampak tak boleh kontrol suka ya Allah. Semua yang dikasih jalan. Kita akan cerita insya-Allah di masa akan datang. Saya tak tahu kelas kita sampai ada lagi satu kelas. Ada satu kelas ya. Ada satu lagi kelas kita insya-Allah. Ya, tak ingat. Saya kena kita akan cerita insya-Allah, ingatkan saya. Maknanya kita cerita apa perlunya kepada kita syurga. Walaupun kita dah sebut tadi adalah untuk beli apa? Beli syurga, ya. Namun dia ada benda yang lain yang kita boleh ceritakan insya-Allah. Di samping jangan kita senang hati sebab amalan dia boleh bertukar menjadi hilang pahala. Pahala kita habis. Ya. Jadi sebab tu kita tak nak kita penat-penat Ramadan, kita harap depan Tuhan nanti, wahai Tuhan, alhamdulillah aku di bulan Ramadan bersungguh-sungguh. Tengok-tengok kosong. Sebab dia tak berpotensi menjadi pahala. Ya, ini juga saya harap kita bincanglah pada pertemuan kita akan datang. Perbincangan keluarga, perbincangan saling ingat mengingat antara kita sesama kita. Maka justru saya berhenti sampai sini dulu insya-Allah. Semoga ada manfaat perbincangan kita. Amin ya rabbal alamin ya. Dan bila kita tengok semua benda ni kan, ya Allah, kita kan malas kan. Kita rasa selalu macam bertoleransi dengan sikap kita kan. Tak larat, suruh tak cekak. Ya, tak cekak. Saya tak cekak. Dok dek lah weh. Alat yang disalahkan umur. Yang tak ada kena-mengena umur disalahkan. Ialah sejak kita berumur ni, umur disalahkan, masya-Allah kan. Kan? Orang dulu masya-Allah sampai sebab tu Nabi gunakan kalimat merangkak di atas salji, ya. Maknanya kamu kena push your limit, terutama Ramadan. Ni saya sebut pada diri saya, masya-Allah. Payah kan? Payah kita nak layan kan? Layan penatnya layan penat kan? Layan macam, tapi kalau TikTok ke kan, oh aktif masya-Allah kan, masya-Allah berjam-jam masya-Allah. Kalaulah TikTok terdapat pahala tak tahulah ya. Ya, dengan berTikTok kamu dapat pahala segunung langit, sebesar langit. Oh masya-Allah, saya rasa kita ni berbanding sahabat pun tak berapa banyak pahala kan. Okey, baik, kita doalah ya Allah. Kita baca doa sama-sama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah kami untuk kami mengingati Engkau. Tolonglah kami untuk kami bersyukur di atas nikmat Engkau. Dan tolonglah kami dalam kami mengelokkan amalan kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, belas kasihanlah kami wahai Allah. Janganlah
Ramadan ni sia-sia sahaja dan dia berlalu, nanti peluang kita dah terlepas, kena tunggu pula pada masa akan datang, ya. Baik, dua benda yang saya kena cakap sentiasa. Terima kasih semua kerana dengan adanya tuan-tuan dapatlah saya menumpang untuk dapat melakukan ibadah yang sangat besar nilainya di sisi Allah pada hari ini. Semoga ya Allah jadikanlah dia pahala kami ya Allah. Terima kasih. Yang kedua, Masya Allah, ini mestilah saya pesan mak saya, ayah saya bercakap dengan ramai orang, saya bergurau-gurau kan. Ada yang terluka, tersinggung, terguris, ya. Pasti adalah sebab hamba ni lemah. Jadi saya dengan penuh rendah diri memohon kemaafan. Boleh ke maafkan? Alhamdulillah. Ya. Ya. Baik, jumpa lagi insya-Allah. Rasanya ada satu lagi pertemuan. Kita jumpa lagi insya-Allah. Allah bagikan Allah beri ruang tu jangan ada aral-aral melintang. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.